bukan sekadar kain yang meliliti kepala. Ia bukan sekadar perhiasan membangkit pesona. Ia adalah warisan yang perlu dipertahan. Ia adalah jati diri, simbol reputasi. Ia adalah mahkota, lambang kemegahan. Setiap lipatan, setiap simpulan menuturkan nafas silam yang dihela di antara sela-sela zaman. Ini adalah kisah di sebalik sehelai kain. Kain bersulam cerita lama, benang emas tenunan silam. Masihkah ada sisa seri dalam dunia yang kian sunyi? Rentak keras menutup langgam, alun zapin tenggelam sunyi, pendingku Di sebuah kampung di Labu Kubong, cenderung Balai Telu Intan, Perak, tegaknya sebuah rumah yang bercirikan tanjak. Rumah yang dikenali sebagai Astana Tanjak, sebuah rumah yang berwarna kuning yang dihiasi replika tanjak pada bahagian bumbungnya ini dimiliki oleh Mak Engku sebagai manifestasi cinta si pemilik rumah ini kepada seni busana Melayu. Bolehkah bonda ceritakan sedikit keistimewaan Astana Tanjak ni? Rumah ni bonda bina bermula pada 6 Januari 2022. Bonda bina rumah ni berkonsepkan tanjak. Nampak lain daripada yang lain kan? Tapi sebenarnya dia bukan lain daripada yang lain. Tanjak ni adalah budaya orang Melayu. Ya, cuma penggunaan tanjak ni buat masa sekarang ni semakin hari semakin berkurangan. Sebab apa ada tanjak dan tanjak tu kena letak di atas bumbung? Sebab tanjak ni tempat dia mesti di kedudukan yang paling tinggi. Dalam sebuah rumah, apa yang paling tinggi? Bumbung. Jadi bonda letakkan benda tu di bumbung. Tujuannya adalah meletakkan tanjak tersebut di tempat yang paling tinggi. Jadi tanjak biasanya di kepala kan kalau kita pakai. Jadi kalau di rumah, bonda aplikasikan letak di bumbung. Maksudnya bonda menjulang satu-satu martabat orang Melayu yang satu-satunya nilainya terlalu tinggi. Sebab orang Melayu ni apa dia? Signifikan dia mesti dengan tanjak. Kalau negara lain songkok dan sebagainya, kita tanjak. Jadi bonda letak tanjak sesuai dengan namanya. Tanjak sesuai dengan kedudukannya di tempat paling tinggi. Jadi bonda letak di situ. Terima kasih bonda dan sini bersama. Sama-sama. Kita ada kesamaan untuk demonstrasi tempat tanjak. Terima kasih kepada Merah. Marilah bersama-sama saya untuk tunjuk cara lipatan tanjak bersama Tok Jai. Saya ingin bertanya mengenai tanjak, tengkolok dan desta. Baiklah, saya akan cuba terangkan sedikit berkenaan dengan tanjak, tengkolok dan juga desta. Umumnya, seperti tanjak ini hanyalah dipakai oleh Sultan. Tengkolok dipakai oleh rakyat jelata dan juga destar itu dipakai untuk umum, untuk seluruhannya. Contoh, semutar. Kalau kita tengok pakcik-pakcik yang pakai sarban tu, dan juga sing, Bengali sing tu pun sama juga. Yang dililit kepala tu dipanggilkan destar. Saya menemui Encik Zaidi bin Syafi'i atau Tok Jai untuk mengetahui tentang seni lipatan tengkolok. Tok Jai menunjukkan kepada saya sehelai kain songket yang digunakan sebagai kain dasar untuk melipat tengkolok. Kain ini keras, terdapat beberapa teknik untuk mengeraskan kain ini, sama ada melapikkan kain songket ini dengan kertas atau merendamkannya dengan kanji. Kain songket yang berbentuk 4 segi ini dilipat menjadikannya 3 segi dan digulung sehingga sejengkal daripada bucunya. Selain daripada digulung, kain songket ini boleh juga dilipat
mengikut kesesuaian pemakai dan kemahiran penakuk atau penyulik. Penakuk atau penyulik ini adalah gelaran kepada orang yang mahir melipat tengkolok. Setelah itu, kain yang digulung itu dilipat dua dan dililit di lutut untuk mengemaskan lilitan. Dua cabang di hujung kain tersebut dilipat ke atas untuk menjadikannya simpulan yang dipanggil garam sebuku, manakala satu lagi cabang hujung kain itu dijadikan pucuk rebung. Kemudian hujung bucu segitiga kain tersebut ditarik ke atas dan membentuk bahagian atas tengkolok. Bahagian atas tengkolok boleh dibentuk mengikut jenisnya seperti helang menyusul angin dan ayam patah kepak. Hari ini, Tanjak kembali bernafas di kepala anak muda yang mencari usulnya. Di pentas peraga, di dewan perkahwinan, di layar digital, ia terus ampuh merengkuh usia. Warisan ini tidak meminta dipuja, ia hanya mahu dipelihara agar lipatannya tidak terlerai dihempas masa. Sekian daripada saya, Nur Syafiqah Umairah dari TV PSS Bestari.